Lailatul Qadar dan perubatan. So, apa yang kita nak buat? Saya dah sebut dalam video sebelum ni, kita nak kejar 10 malam yang terakhir ni, kita nak kejar Lailatul Qadar. Malam ni malam yang kita lebih banyak ibadah, lebih banyak qiyamul lail, lebih bangun malam, lebih banyak ibadah, lebih banyak baca Quran dan sebagainya. So apa yang kita nak buat? So the issue is 10 malam terakhir ni kita dah mula reserve badan kita dah mula kurang. Kita perasan kan bibir dah mula kering, kan kadang sakit bibir kita pedih sebab dah mula kering, dah mula luka. Sebab apa? Sebab kita dah mula kering. Reserve dalam badan kita dah mula depleted, dan kita dah mula rasa sakit perut sikit, sakit kepala sebab kita dah mula reserve badan kita dah mula dah nak depleted. Secara fisiologi kita dah mula rasa dia. Apa yang kita boleh buat untuk pastikan 10 malam terakhir ni lebih baik? Yang pertama, saya always advise, Nabi ajar kita untuk buat qailullah. Qailullah ni kita tidur waktu zuhur, selepas zuhur macam tu. Dan qailullah ni satu benda yang baik untuk fisiologi, dia baik untuk kesihatan kita. Dan Umar bin Khattab, tidak ada orang yang sangat amalkan qailullah. Sebab Umar bin Khattab ni sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan bangun malam dia. Kan? Aisyah kata tak ada orang lain yang lebih hebat bangun malam melainkan Umar bin Khattab. Kan? So, dan Umar bin Khattab ni macam mana dia boleh bertenaga untuk bangun malam? Sebab dia qailullah, dia tidur waktu siang dia. Dan yang kedua, tarawih jangan rush. Jangan laju-laju sangat tarawih tu. Nama pun tarawih, rehat. Slow-slow, jangan slow sangat yang lama sakit badan lah. So, kena berpada-pada. Jangan rush, kena berpada-pada. Banyakkan minum air. Jangan binge, jangan sekali minum. Ambil kau 4, 5, 6 gelas kan. Kita minum tu, nanti kita akan kencing. So, kita bukan unta yang boleh simpan air lama. Kan? So, apa nak buat? Minum air sikit. Kan? Waktu buka, minum air sedikit. Kemudian lepas tu solat. Lepas solat, sebelum makan banyak-banyak tu minum air. Lepas makan, minum air. Sebelum tarawih, minum air. Di antara tarawih, minum air. Selepas habis tarawih, minum air. Sebelum tidur, minum air. Air kosong, bukan air manis, bukan simple sugar. Sebab simple sugar kita akan kencing banyak. Dan kalau boleh, elakkan kafein, elakkan teh, kopi. Sebab semua ada kafein. Bila kafein, kita akan kencing. Kafein ni diuresis, dia diuretik, dia menyebabkan kita kencing. Coklat pun ada kafein, tu sama. So kafein akan menyebabkan kita kencing. Bila kita kencing, kita kurang air, solat tarawih pun akan terganggu. So jangan kafein. Jangan isap rokok ada kafein. Jangan vape ada kafein. So elakkan daripada benda-benda macam tu. Bulan Ramadan, bulan yang kita kena mula stop isap rokok, insyaAllah. Kemudian elakkan daripada, so bila kita iftar, terbaik adalah makanan yang boleh bagi energi dengan cepat, seperti kurma. Energi kita dapat cepat. Buka kurma, minum air sikit, solat, dan sambung makan selepas solat. Dan ideally kita banyak makan dengan kompleks karbo, bukan simple sugar, kompleks karbo yang banyak fiber. Kemudian utamakan benda macam protein. So kalau kita nak kenyang banyak, kita makan protein lebih. Jangan banyakkan karbo, banyakkan protein. Pastikan ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Sebab kita perlu vitamin dia untuk pastikan kita kekal sihat. Dan jangan binge eating. Binge eating ni maknanya kita puasa, makan banyak sekali, lepas tu kita banyak lama tak makan. Binge eating. So binge eating ni sangat-sangat tidak sihat. So mari sama-sama kita jaga kesihatan kita supaya 10 malam ini adalah yang terbaik bagi kita semua, insyaAllah. Semoga semua kita dapat capai Lailatul Qadar dan kita dapat beribadah dengan baik pada malam Lailatul Qadar. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Saya doakan pada semua, semoga Allah berikan ketenangan, berikan kebahagiaan, berikan kemudahan, berikan limpahan rezeki daripada sumber yang tidak dijangka. Semoga Allah tunjukkan kepada kita semua jalan keluar daripada semua masalah yang kita semua hadapi, insyaAllah. Assalamualaikum.